Assalamualaikum semua. Video kali ni saya akan terangkan cara nak buat directory dengan file. First kita buat directory dulu. Kita guna command mkdir. Okay. Itu kita boleh tulis directory yang kita nak tulis. Contoh test. So kita check dia dah dibuat belum. Kita ls. Kalau tak ada test, kita masuk dalam ni menggunakan command cd. Korang boleh buat file yang banyak dalam satu masa ni. Itu yang unik sikit untuk Ubuntu ni. So kita cuba mkdir breakfast lunch ls dulu. Apa nampak tak? Korang tak perlu nak tulis satu-satu ataupun create satu-satu dekat folder tu. Korang terus dia tulis file tu. So untuk file, korang akan guna command cat. Cat ni dia stand for catenet. Aku boleh tulis cat lebih besar test txt. Kita tengok ada tak. Ini korang dah create lah file ni. ls baik, kita lagi komen cd. Okay, untuk cd. Kalau dah, korang tekan Ctrl D. So automatic dia akan create lah file tu. Check ls. Apa tak ada dia test.txt. So untuk masuk dalam ni, dapat masuk dalam nanti. Untuk delete dia, untuk delete file ni korang boleh tulis dia. Kalau file kosong, dia rm dir. Tapi kalau directory tu dia kosong, korang boleh tulis rm dir. Kalau tak kosong, korang tulis rm rf lepas tu nama directory tu. So like lunch dah hilang. Macam korang tahu, breakfast dengan dinner dah kosong kan. So kita try mkdir breakfast. Salah. rmdir breakfast ls. Okay. Breakfast pun dah hilang, dah dibuang. Untuk delete, tapi kalau korang macam ragu-ragu, korang boleh tulis rm/i. Nanti dia akan tulis, katakan keluar yes or no. Salah file.